siapa-siapa yang tak ada tanah, yang nak buat produk herba, kita buat sewaan tanah 1 ekar 1,000 saja setahun. Kajian kita dah buktikan at the age of 18 months, 18 bulan, you can harvest. Kita bantu pula peladang-peladang ni tingkatkan kualiti melalui kita punya aktiviti autentikasi. Kita sahihkan. Dia orang cakap tu tongkat Ali. Kali tengok dia tanam tongkat lain. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So for the penonton di luar sana, so if anybody minat, the minimum acreage lah suitable untuk kalau dia nak buat sendiri lah kan, as a peladang curatak. Buat masa ni kita tak boleh lagi decide, tapi apa yang kita buat, kita start with 1 hektar. 1 hektar quite besar. Sebenarnya kita boleh downscale, tapi kita punya study kita start with 1 hektar dulu, dan kita nak tengok kalau dia go down, macam mana dia punya income, how dia produce balik income generate back to them. Itu masih dari dalam study lah. So how long pokok tu, how long does it take for the pokok to grow sebelum dia boleh harvest? Baguslah soalan tu. Kebetulan jadi I sendiri minat ni. Kan boleh tanam. Tapi I ada 2 ekar je. Boleh, kita boleh start Boleh, tanam. 2 ekar. Saya kita orang punya research plot dekat SPF Maran, kecil je, 1 ekar. Oh, okay. Kita mula dengan tu, kita buat tengok best harvesting time. So our weekend farming business ni. Sebenarnya saya pun terfikir, kalau saya pencet dia. Tanam sendiri. Saya tahu kan, kalau ada tanah, boleh tanam. In fact, dekat SPF Maran yang bawah saya jaga, bahagian saya jaga, kita memang sewakan dekat orang. Untuk tanah, untuk siapa-siapa yang tak ada tanah, yang nak buat produk herba, kita buat sewaan tanah 1 ekar 1,000 saja setahun. Which is murah kan? Setahun 1,000 je. Then tadi cakap pasal bila harvest kan? Kajian kita dah buktikan at the age of 18 months, 18 bulan, you can harvest. Okay. 1.5 sustainable lah, bukan botak ke pokok tu. You harvest the area part of it, and it will grow back. Okay. Sekarang ni kita that's reasonable. Sustainable approach lah. Years. Pokok durian lah. Berapa pokok durian? 3 tahun 4 tahun kan. Lama. Itulah dia king lah tu, panggil musang king tu. Lama sangat dulu. Kalau tongkat Ali pun lama orang cakap. Tongkat Ali lama. Tongkat Ali lama. So ini kajian kita dah buktikan, in fact kita dah publish pun paper on that. At the age of 18 months, dia dah boleh harvest, di mana dia punya compound dah optimum. Cuma ada sikit study lagi tidak complete kan, di mana the biomass punya tu lah parts. Is it feasible at the age of 18 months? Cukup tak? Dan boleh generate good income ke, so on lah. So kita masih lagi tahap study lah untuk that's very interesting. So I think for the penonton-penonton ni, I think this is something interesting if you want to go into agriculture business in this biomedicine or medicinal lah. Kita pun nak soon kalau dah complete kita punya study tu, memang kita nak promote lah untuk mana-mana orang yang berminat untuk buat contract farming. Then of course nak further up lah this product. Kalau ada orang lagi yang ada syarikat lagi yang berminat untuk license kita punya extract, we'll come up with another range of products. Kita tak boleh limit kita punya ini saja kan, banyak lagi ruang kita boleh pergi. So kita boleh further discuss lah on that kind of arrangement. Kesesuaian tanah. Agama pada saya. Tapi tanah saya ni sesuai atau tidak? Perlu tanya dulu di Pantai Timur ke? I've been talking about that juga kan. Tapi the one you dekat Maran tu bukan dekat pantai kan? Maran. Macam mana boleh grow kat Maran tu? Di tanah tinggi. Dia berbukit. Dia kena higher altitude sikit. Kalau tengok pokok ni banyak dalam bentuk bonsai. Kalau you naik gunung ke level tinggi, nanti dia ada pokok-pokok tu.
pokok ni. Selain daripada Breeze dekat Pantai Timur tu saya cakap tadi, dia ada dekat kawasan tanah tinggi. So macam Maran boleh pergilah nanti. Kita orang punya station tinggi sikit. Bila orang banjir, Pahang banjir, Paran banjir, banjir, kita orang tak banjir. Kita orang tinggi. So cantik lah kawasan tu. So it cannot be wet ground ni. Tu antara kekangan lah. Kekangan kita kalau orang tanah yang biasa-biasa tak boleh. Dia ada spesifik jugalah. It'll be interesting lah kalau macam tu, whether you can get high quality in, you might discover lah new places where they boleh produce very high quality cuaca. Macam bentuk macam ginger kan. Halia Bentong. So famous sekarang Bentong. Betul, Halia Bentong. The climate, the soil. Dia pun tinggi saya rasa. Dia tinggi. Bentong tu tinggi. Ramai kawan-kawan tanya, kenapa Halia Bentong berbeza kan? Dia memang ada kawasan dia tinggi sikit dan apa beza dia? Dia lebih pedas kan orang cakap. Rasa dia lagi kuat untuk Halia Bentong tu. Saya ambil lah, saya membeli sebab anak saya kat Raub. Dekat Raub. Dia study SBP kat sana. So Abi ulang-alik. So memang selalu singgah kat Bentong tu, beli Halia Bentong. Kawan-kawan selalu kirim. So lah, itu kekangan lah untuk kalau nak tanam cucuk atap, dia kena ada certain area, ada certain tanah yang sesuai lah. Tapi kita boleh give awareness dan education lah macam mana nak grow it. Soon lah. Itu antara yang kita punya way forward untuk kajian cucuk atap lah. Doktor, satu soalan mengenai availability of this product. Setakat mana, how wide it's being distributed, dan untuk supaya boleh ramai lagi boleh mendapat manfaat lah daripada apa yang curatap ni, in terms of the availability dan juga affordability pada orang yang memerlukan. Of course, salah satu kita ada platform kita di sini lah, yang kat sini. Kita dalam kat sini ada herbal kat sini. Dalam tu produk-produk herbal daripada Frim boleh dibeli. Maybe saya sikit lah macam mananya kita boleh terjoin di herbal kat sini kan. So cakap pasal research yang kita jalankan dekat Frim memang banyak. Salah satu selain daripada kita tengok on pokok tu sendiri, kita ada buat satu kajian yang mula pun dah like more than 10 years, lebih daripada 10 tahun jugalah, di mana kita panggil ni Herbal Express. Sekarang kita brand dia under Herbal Express. Asalnya kita orang nak tengok market punya herbal market punya landscape, industri macam mana, how banyak, macam kita buat survey satu Semenanjung. Kita orang jalan setiap kampung cari orang-orang yang buat produk herbal, dan kita compose sebuah database, dah jadikan dia dalam bentuk satu buku. Kita map kat mana ada industri herbal ni berkembang dekat satu Semenanjung ni. So bila kita dah buat satu buku, benda ni dynamic, dia berubah. Kita call balik company ni pun tak hidup dah. Dia tukar company lain. Herbal ni, mula herbal ni banyak, betul dia herbal lain pula, dia punya interest orang naik. So apa kita buat, kita create satu database, dipanggil Herbal Express. Dia start dengan database, kita kumpul semua information, kita masuk itu, dan mula jadi so-called tempat kita access information. Lama-lama kita buat dalam bentuk apps, di mana kalau orang industri perlukan pokok-pokok tertentu, contoh cucuk atap, dia boleh klik kat cucuk atap ni, dia tengok ada tak company yang jual, company yang ada produk, company yang supply raw material. Tapi saya rasa cucuk atap tak ada. Jadinya yang glamour Tuan Kak Ali lah, Cik Fatimah, antaranya Sirih ke, yang banyak produk yang ada kat pasaran. So itu aspirasi kita lah, so that kita bantu industri untuk dapatkan bahan mentah. At the same time kita move forward, kita bantu pula peladang-peladang ni tingkatkan kualiti melalui kita punya aktiviti autentikasi. Kita sahihkan. Dia orang cakap tu tongkat Ali, kali tengok dia tanam tongkat lain. Apa yang kita buat, kita pergi ke ladang tu, kita sahihkan betul tak dia spesies apa yang dia kata, Eurycoma longifolia tongkat Ali. Kita sahihkan spesies tu, and then
move forward lagi, kita jumpalah company kat sini. Dan Cik Sofia kot boleh cerita sikit pasal kat sini ni macam mana. So because of that, itulah kita introduce kat sini pada Frame sebagai satu platform where Frame punya products, herbal products boleh can be marketed. And lepas tu pula then kita ada ambition sebenarnya nak buat kat sini dan herbal kat sini lah sebagai unique social media platform that is focusing solely on herbal. Oh, menarik. And then insyaAllah kita boleh our goal nak jadi the global herbal hub. It is the only place to find genuine, authenticated herbs and herbal product for to be traded all over the world. So I think the ambition is very achievable because Malaysia ni kan kita banyak from our forest kan banyak natural products that can be the source of setuju sangat of macam-macam lah that's herbal under the bigger topic of wellness. I think Malaysia ni our biodiversity is so rich yang kita boleh jadi the center for wellness for the whole world. Sebenarnya orang negara luar pun datang Malaysia nak ambil kita punya resources tau. That's right. Kena jaga tu. Sekarang kita kena hidupkan the macam bukakan minda lah our local communities yang apa yang growing around them because most of the local community kan kampung-kampung ni ada hutan, ada macam cucu atak ke tepi pantai. All the herbal barang-barang herbal ni, pokok-pokok herbal ni ada all around us. Now nak to turn it into value. Into value. Sebab tu kita form herbal kat sini dengan collaboration dengan Frame Inc. To make sure kita ada authenticated herbs yang genuine herbs lah to market. And then genuine herbs kita jadi formulate itu produk. Kena pastikanlah produk yang dihasilkan dia punya bahan-bahan tu sebenarnya betul-betul genuine. Betul. Itu yang paling tricky sebab produk herbal berlambak. Berlambak. Anybody can claim kan. Macam-macam. Especially dia macam food. Now is considered macam food product. Kopi, so anybody can claim. Kan banyak. Betul. I think the important question is ada ambition tak untuk macam to turn this to make this available dalam kedai-kedai physical stores. Kalau tanya Frame, kita tidak boleh buat benda tu. Frame Inc kena go ahead lah on this kena buat benda ni. Kalau saya rasa ada satu kita orang punya milestone lah. Apa yang kita way forward kita dah buat ni, kita nak masuk Sense of Malaysia. Itu yang saya dah diberitahu lah. I think in the end pun the goal must be that juga lah. Because product shelf lah available from the physical shelf dengan online. Betul. And then bila physical shelf tu, once you start physical shelf, you can open store all over the world. Setuju. Kira the online platform ni kira macam market accessibility for the product, while the physical store is for you actually boleh purchase and showcase jugalah orang nampak. Kan dia nampak fizikal. Kadang-kadang orang tanya susah nak dapat kat mana. Bila kita cakap online, kadang-kadang ada orang yang tak minat sangat beli online. So adalah dia punya peminat-peminat sendiri kan. So but just to share, walaupun produk ni ada dekat market online saja, tahun 2024 reach 1 million juga sales dia. Itu itu just dekat online je. So sekarang dia saya promote juga, dia dah ada dekat herbal kat sini. So people out there kalau nak dapatkan produk Curatap boleh dapat daripada kita punya platform iaitu herbal kat sini. Terima kasih doktor. Kita berehat sebentar dan kembali lepas ni. Okey tuan-puan, boleh dapatkan produk Curatap daripada platform
Herbal kat sini, kalau nak tahu apa tu curatap lah kan, kita dapat banyak bercerita mengenai produk ini di podcast. Jadi, jom tonton podcast Kat Sini My Singgah. Kat Sini pilihan utama. Okay. Dr. Fazrina, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat mind-opening. Serius lah, kami tak sangka Cucuk Atap ini ada cerita lain dan potensi sebesar itu. Selain daripada lagu tu lah. Selain daripada lagu, Buat laju-laju tu. nanti I download lah, saya tengok YouTube lagu lama. Okay, Sebelum kita tamatkan sesi ini, Doktor, ada apa-apa pesanan atau harapan untuk masyarakat tentang dunia herbal Malaysia? Okay. Dunia herbal Malaysia ni sebenarnya besar dan banyak yang kita boleh tap from there. Tapi banyak lagi ruang yang perlu kita venture dan kukuhkan lah. Apa yang saya nak cakap tadi, jangan ingat Cucuk Atap hanya sekadar pokok yang buat lagi sudah sampai Cucuk Atap ataupun makanan cucur bilis. Orang tu boleh dapatkan cucur udang ke apa kan. Jangan, itu adalah is beyond that. Pokok ni pokok yang sangat unik dan harus diketengahkan untuk orang guna, dan saya harap sangat produk ini akan pergi lebih jauh, dan kajian saya akan pergi lebih jauh dan ke arah produk yang boleh kita claims yang boleh dimanfaatkan oleh semua lah. Tak kisahlah dia sakit ke tak sakit ke kan, yang penting semua orang dapat manfaat. Itu aspirasi saya lah. Saya nak sangat semua orang guna dan berkesan, dan akhirnya saya ni lah fardu kifayah kalau orang cakap kan. Kenapa buat produk, kenapa buat kajian kalau kita tak dapat translatekan benda ni kepada semua orang guna. Kita hanya simpan dalam bentuk buku ataupun jurnal, ataupun tinggalkan je produk-produk kat atas shelf yang hanya 3 prototype. Kita nak bagi produk ni keluar dan dimanfaatkan oleh semua, InsyaAllah. For well-being of mankind. Yes. Dan untuk anda semua yang menonton podcast Kat Sini My Singgah, percayalah ini baru permulaan. Hari ini kita hanya sentuh satu herba, tapi Malaysia ada ratusan lagi yang menunggu untuk dibongkar. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan paling penting stay tune untuk episod seterusnya. Dan untuk dapatkan herba-herba yang berkualiti tinggi dan diyakini, boleh dapatkan di aplikasi Kat Sini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.